Ada haiwan yang boleh tumbuh semula anggota badan yang patah. Malah, bahagian otak pun boleh dipulihkan. Bukan khayalan, ini axolotl, haiwan dengan keupayaan luar biasa. Axolotl ialah salamander istimewa dari danau sekitar Mexico City. Berbeza dengan salamander lain yang akan hidup di darat apabila dewasa, axolotl kekal dalam bentuk larva sepanjang hayat dan sentiasa tinggal di dalam air. Wajahnya yang bulat dengan ekspresi macam senyum membuatkan mereka kelihatan sangat comel. Yang paling menakjubkan ialah keupayaan penjanaan semula badannya. Jika ada anggota badan yang terputus atau bahagian tubuh yang cedera, termasuk mata dan bahagian otak, mereka boleh tumbuhkan bahagian tersebut semula dengan sempurna tanpa kesan luka. Kerana itu, saintis dari seluruh dunia mengkaji axolotl dengan harapan ianya boleh membantu dalam penyelidikan kesihatan manusia. Malangnya, di alam liar, populasi axolotl semakin berkurangan dan kini terdedah kepada kepupusan. Punca utamanya ialah pencemaran air, kemusnahan habitat dan kemasukan ikan pemangsa. Namun, dengan usaha penjagaan di tempat penangkaran, kita masih boleh melindungi haiwan istimewa ini dan memastikan mereka terus wujud di dunia kita.